Kutipan zakat bagi tahun 2025 adalah mencatatkan peningkatan tertinggi dalam sejarah, iaitu sebanyak 19% dengan angka ringgit Malaysia 354,670,908 berbanding ringgit Malaysia 296,809,784 pada tarikh yang sama bagi tahun 2024. Segmen terbesar kutipan zakat ini adalah daripada zakat pendapatan, iaitu ringgit Malaysia 229.2 juta, diikuti zakat perniagaan berjumlah ringgit Malaysia 62.17 juta, zakat wang simpanan ringgit Malaysia 25.4 juta, zakat harta ringgit Malaysia 14.5 juta dan lain-lain zakat, iaitu zakat fitrah dan lain-lain hasil zakat, zakat emas, perak, zakat saham, zakat ternakan, zakat qadha serta zakat pertanian, padi yang kumulatifnya berjumlah ringgit Malaysia 23.2 juta. Peningkatan terbesar direkodkan melalui zakat pendapatan dengan kenaikan 24%, iaitu berjumlah ringgit Malaysia 43.8 juta berbanding tempoh tahun yang sama. Apabila ekonomi berkembang, pendapatan rakyat turut meningkat ini secara tidak langsung meningkatkan bilangan pembayar zakat serta jumlah zakat yang dikutip. Perkara ini diterjemahkan melalui dapatan kita bagi rekod segmen pembayar baru telah merekodkan 27,944 orang pembayar buat kali pertama dengan baik. Daripada jumlah pembayar baru tersebut, seramai 17,643 orang ini adalah dalam kalangan belia yang berumur 20 hingga 39 tahun. Selain itu, kecekapan penyampaian institusi zakat dan kesedaran masyarakat yang tinggi terhadap tanggungjawab berzakat juga menjadi faktor penting. Zakat bukan sekadar kewajipan, tetapi satu instrumen penting dalam memastikan keseimbangan ekonomi dan kebajikan masyarakat terus terpelihara.